Assalamualaikum and kabari guys. Panas pagi ni. So okay guys, pagi ni aku ada satu lepas rod aku patah tu aku macam nak beli apa semua, tapi aku masih terfikir-fikir lagi. Yelah, banyak nak guna duit kan. And then aku duduk dalam bilik, aku tengok-tengok ada satu rod yang aku tak pernah buka, aku tak pernah pakai, tapi aku dapat. Aku dapat daripada pertandingan lah kiranya. Aku dapat daripada dia ada satu tubuh pertandingan, dan aku menang. Dan aku dapat rod tu limited edition juga, sebab dia apa, engraving ditaruh ada nama aku lah kat situ kan, Do You On The Move kan, tapi aku pendekkan jadi LOTM. So hari ni aku nak bawa rod ni, aku nak try lah. Kau rasa daripada terperap apa semua kan, nanti kan dekat akhirat nanti dipertanggungjawabkan pula, tanya kenapa dapat tapi tak guna kan. Jadi hari ni aku akan try rod ni, aku akan cuba. Just nak rasa feel dia tengok macam mana, dan aku akan simpulkan rod ni macam mana. Macam biasalah kalau aku buat review rod, macam tu lah ceritanya. Okay, ni dia rod dia guys. Aku tu masuk pertandingan apa dekat Sawadee dan aku menang. So aku dapat rod ni, dia limited edition Sawadee X Fighter. Kalau kat sini spek dia 521, maknanya 5 kaki 2, 1 one piece. MLC ni adalah Mobile Legend Championship. Medium light casting. Alamak ai. Okay, so kita keluarkan rod ni. Tak buka lagi. Lama aku dapat, lama dah sebenarnya, tapi aku tak pakai-pakai. Dan ni dia yang aku cakap tu. Dekat ni ada engraving dia, LOTM. Nak buat lu yang dulu panjang sangat, jadi aku buat pendek short form je lah. So kat sini single handed je. Bawah dia cork, atas dia macam biasa je, tak ada apa, tak ada EVA, dia tak pakai EVA. Rail seat pun bukan Fuji aku rasa, bukan. And then kat sini nampak limited edition X Fighter 52. Kalau kat sini boleh nampak 614, 6 hingga 18 gram 2. Max drag ni kiranya kan 4 kilo. So kalau tengok kat sini macam tu lah, pendek nak mampui. Pendek betul rod ni. Single handed. So aku nak pairkan dengan reel jab, dan kita akan try kas macam mana guys. So macam ni lah rod dia kalau nampak dalam video. So okay guys, aku pairkan dia dengan sisa kas X2. Aku tak beli lagi, tak ada reel baru lagi. Aku tengah consider nak beli reel, tapi aku tak tahu nak beli reel apa. So aku just compare dengan reel aku yang dah lama tak pakai ni. Tak tahu kenapa aku tak berapa sangat pakai reel ni. Mungkin sebab kau dah terbiasa dengan reel yang bawah 200 gram. Bila kena reel atas 200 gram ni, dia rasa macam, tapi tak tahu Tatula tu kena pula dengan aku walaupun dia atas 200 gram kan. Tak tahu macam mana, tapi aku pakailah pagi ni, kira apa yang ada je kan. So macam ni lah guys bentuk dia. Pendek. Aku rasa macam dia rasa satu, sebab selalu kau pakai rod 6 kaki ke atas, bila kau pakai yang bawah 6 kaki kau rasa macam awkward pun ada. Rasa macam janggal sikit lah. Tapi macam ni lah bentuk dia. Okay, tak apa, kita try tengok macam mana. Kita try dengan daripada soft rock membawa ke dua yang agak berat sikit. So aku dah lama tak pergi port ni. Sejak port ni dah banyak kena tapau, orang datang sini tapau. Ikan aku dah tak topak langsung dah dalam kolam ni, aku biarkan je. So lantak apa yang ada. Ni kira aku nak test rod, tak apalah, test je lah. Nampak ni bekas orang pijak, maknanya dah memang kerap orang casting kat sini dah ni. So aku gunakan soft rock ni dalam lebih kurang 5 gram. Kita try tengok macam mana. Bismillah. Okey pula rod ni. Mungkin sebab dia single hand cast kot. Walaupun dia 5 gram, tapi kau cast tak ada masalah. Pergi kat pokok kau kenapa. Okay, so far tak ada masalah. 5 gram boleh pergi. Selalunya dah kejong sikit dah nak baling, tapi yang ni steady pula baling. Dia ada, aku rasa Sawadee dah engineer dia punya apa nama, dia punya engineeringnya cuma tak ada ikan makan je lah. Apa, kita try dengan weight lain pula. Kita try dalam 7-8 gram pula, tengok macam mana dia punya action rod ni. Okay, next kita try dengan ni lebih kurang dalam 7 gram soft plastik dengan weight yang di dalam 1.8 gram ke 2 gram macam tu lah. Kita try dengan ni pula. So total lebih kurang dalam 7-8 gram. Aku ke setting reel dulu. Tadi tu setting untuk soft rock. Tangan aku dah terbiasa nak double handed dah. Nak
siapa? Dua tangan nak pergi kan. Sekali lagi. Boleh kot. Okey, tak ada backlash sangat. Alright, clear. Boleh setting ni kot. So far okey juga, tak ada masalah pun. Cuma aku agak struggle macam aku cakap tadi yang first. Aku dah biasa dengan double hand. Tiba-tiba kena single hand ni, dia agak macam struggle sikit. Okey. Campak berbagai variasi campakan, berbagai angle. Malah tahu tiba-tiba dia makan. Tapi aku tak adalah rasa struggle sangat. Cuma aku struggle, kau dah biasa two handed. Tu je dari tadi aku cakap tadi. Kau dah biasa two handed. Bila kau nak tukar kepada mode single handed, dia jadi macam agak struggle sekejap. Hampir-hampir backlash. Dia agak rasa struggle sikit lah kat situ. Tapi siapa yang dah biasa main one handed ni, bagi dia ni memang makanan dia lah. Okay, last but not least, ni dia jig head yang ada spinner. Aku pernah timbang dulu, dia punya berat dia lebih kurang dalam 13-14 gram. So tengok macam mana. Boleh, tak ada masalah. Rod ni agak, bila aku cast tu rasalah rod ni agak stiff sebenarnya. Seriously stiff. Even 5 gram tadi aku baling soft rock pun, dia tak ada melengkung sangat tau. Tengok ini pun tengok, mana ada melengkung sangat. Padahal 14 gram tu. Apa aku struggle sangat nak baling. Okay, yang sekarang apa yang kita perlu adalah sebenarnya strike ya sebenarnya. Tapi kita akan cuba jalan, tengok ada tak ada. Aku nak juga double hand. Tak tahu kenapa. Nak cast jauh mesti aku double hand. Kalau ada strike, alhamdulillah guys. Kalau tak ada strike, tak apalah. Kita tutup cerita ni dengan apa yang aku dapat daripada input rod ni je lah. Sebenarnya kalau ikutkan pun aku dah dapat dah input dia sebenarnya. Rod ni macam mana. Okay guys, so second round. Hari tu tempat aku langsung tak ada ikan. Seriously, curut pun tak ada guys. Seriously, teruk gila dah. Kena cuci dah. Tak tahu siapa yang cuci kolam tu habis haruan dengan curut-curut sekali. Diorang tapau habis-habisan kan. So, terima kasih. Terima kasih tolong cuci. Untuk kali ni aku akan keluar jap. Aku try main kat wild jap parit ni. Tapi parit ni pun dah penuh dengan teratai apa semua. Aku susah nak dapat dah sebenarnya. Yelah, panas dia akan jadi apa? Klorofil dia kan. Fotosintesis dia agak membiak dengan jayanya. Jadi penuh dengan teratai. Air pun tak berapa cantik. Tapi kita try je nak cari strike juga. At least dapat satu strike pun jadilah kan. Nak tengok dia punya action rod tu macam mana je. Itu je sebenarnya. Okay, so kita tengok macam mana. Dahsyat sampai habis haruan dalam kolam tu. Sanctuary tu. Sanctuary yang telah dicerobohi. Tapi tak apalah. Tak ada benda yang kekal dalam dunia ni kecuali iman. Iman adalah mutiara. Okay, so kita try je lah. Bismillah. Nah kau, teratai dengan rumput dia tebal nak mampui. Tapi tak apa, kita cuba je. Pakai soft plastik asli ni. Soft rock jarang nak jadi sebenarnya. Soft plastik pun kena main slow je baru nak makan. Okay, try kat sini pula tengok. Sini ada sikit lapang-lapang. Sana tadi rumput sesaja. Oh, ada anak. Oh. Yes. Ada anak. Hari
Okey. Allahu Akbar. Ya Allah, besarnya. Alhamdulillah. 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 Guys, akhirnya. Ni dia. So aku kena pegang hati-hati ni. Garang ni. Ibu garang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So aku nak settle jap, gambar jap apa semua, and then kita akan lepaskan balik lah. Ada nak lepaskan balik. So okay guys, itu saja. Hanya seekor saja strike yang agak besar juga. Sebab yang lain agak payah, kan? Tak tahu kenapa, dia mungkin belum, dia wrong timing, wrong place, macam tu lah. Dia tak dalam waktu yang betul sebenarnya. Ikan tak apa-apa nak galak sambar umpan, dia kurang sikit. Cuma mengharapkan ada anak-anak tadi lah yang nak sambar. Tu pun tadi pun ada yang miss tu pun, aku rasa besar-besar ni je kot. Okay, so ni dia guys, rod dia. Sampai 2 kali kena buat 2 session, kan? X-Fighter Limited Edition. Terbalik kat sini baru betul rupanya. Sawadee X-Fighter Limited Edition yang ada belakang ni engrave LOTM, We on the Move. Alright. So, so apa yang aku boleh katakan tentang rod ni tadi lepas aku strike tadi, dia punya feel blank dia ni bukannya feel graphite, hollow graphite. Dia bukan. Dia feel solid carbon. Faham tak? Bila aku dapat tadi, aku nak push ikan tu keluar, kau perlukan agak banyak kudrat tau, banyak effort kat situ tau. Aku nak tarik dia keluar dan naikkan ke atas. Alhamdulillah besar juga boleh tahan tu. Tapi aku boleh katakan, aku sebagai seorang kira aku yang bukan seorang peminat solid carbon punya blank, aku agak struggle kat situ lah. Tapi kalau siapa yang suka dengan solid carbon ni, dia tak ada masalah. Cuma aku dah biasa dengan hollow blank, kan, graphite hollow blank apa semua. Sebab rod aku sebelum ni semua hollow blank. Jadi bila tadi aku dapat ikan tu, aku agak struggle kat situ sebenarnya. So kalau siapa yang jenis apa kaki-kaki yang rod dia suka solid carbon tu, bagi aku tak ada masalah dengan rod ni. Harga dia pun tak adalah mahal sangat kan, murah je kan. Murah tak murah pun ratus sebenarnya, tapi tak adalah above 200 harga dia. Itu je. Kalau tanya aku nak bawa mancing haruan tak rod ni? Ada 2 sebab aku tak bawa pergi mancing haruan. First adalah, satu, one piece. Susah nak bawa naik motor, terpacak atas macam tu. Kalau aku bawa tu nampak macam terpaling kasta lah. Satu kampung tengok kan. Aku tak berapa minat sebenarnya. Aku suka 2 piece punya blank, sebab aku boleh selit dekat tepi motor aku sebenarnya. So aku yang ni alasan utama kenapa aku tak bawa mancing haruan rod ni. And then second thing is, rod ni agak pendek, 5 kaki 2. 5 kaki 2 ni aku punya favourite rod aku adalah 6 kaki hingga 6 kaki 3. Even 6 kaki 6 pun aku agak struggle nak mancing, sebab yelah kawasan estate macam ni selalu kan ada kanopi. Jadi 6 kaki 6 tu agak struggle. So 6 kaki hingga 6 kaki 3 ni kan, antara range 6 kaki 6 kaki 3 ni adalah paling ideal untuk aku lah. Dan rod ni aku rasa aku simpan je kot sebagai kenangan, sebab aku menang pertandingan dengan Sawadee. Aku tak bawa pergi mancing. Cuma hari ni aku nak test. Dan tadi yang pasal solid carbon tu, ini antara reason ketiga aku. Aku tak boleh. Aku tak pandai guna solid carbon. Even jigging pun tak suka solid carbon, sebab dia punya struggle memang betul-betul struggle bila kau nak push ikan tu. So 3 sebab kenapa aku agak kurang sikit lah nak bawa rod ni pergi mancing. 4 pula 3. Okay. Tapi kalau orang lain boleh, tak ada masalah. Dan kalau aku rasa kalau pergi kolam, aku bawa kot rod ni kot. Satu, sebab dia pendek, senang nak cast. Kau duduk pun kau boleh cast, kan. 5 kaki 2, tak adalah kena atas bumbung je. Nombor 2 is solid carbon tu lah yang agak membantu dekat kolam. Sebab kolam ni kan kau kena main push. Kalau kau lambat sikit, orang sebelah jap lagi kan. Kalau yang tak kenal agak bising juga sebenarnya. Aku tak pernah main kolam, aku tak tahu scene tu. Tapi aku perasan dalam video-video orang, kadang-kadang kalau yang orang-orang ada yang sebelah kau orang pemancing yang agak cengih kan, semua benda tak kena kan, kena pula dipumpau, maulah memekak. Aku pernah tengok lah video-video macam tu. Wallahualam. Sebab aku tak dilahirkan untuk sebagai pemancing kolam. Memang benar ubi sikit aku tentang kolam ni sebenarnya. Walaupun dalam tu ada ikan, tapi aku memang tak pandai. So kalau mungkin kalau aku pergi kolam, rod ni aku bawa sebab dia pendek dan solid carbon, senang nak handle. Tu je.
apa yang aku cakap ni adalah pendapat aku sendiri. Lain orang lain pendapat dia, lain orang lain cita rasa dia, lain orang lain kat mana tang dapat kesedapan dia. Okay, so itu saja guys. Terima kasih sudi menonton. Jumpa lagi dalam next vlog insya-Allah. Assalamualaikum.